Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dengar kata Palung 8 ni nak bang. Ayo, Hago dah tahu belum? Belum. Okey, saya pula dengar tahu cerita. 50% daripada harga kayu nak ditolak hutang. Bersetuju tidak? Tak setuju dah. Sebab? Sebab kita ni nak pakai duit banyak. Sebab kan kalau ditolak hutang, berapa yang tinggal merokok? Apa yang ada? Kalau harga kayu mahal macam mana okey lah. Kalau harga mahal boleh lah. Tapi kalau harga bawah 20,000? Tak boleh lah. Tak boleh dia. Habis? Apa kalau tolak hutang sebelah 50%, apa merokok tinggal? Habis minta pada ketua pengarah lah ni. Minta lah ketua pengarah, minta apa timbangan lah kan. Elok kan. Janganlah dipotong. Sekarang hutang badan tu dia dipotong. Okey. Terima kasih ya. Sama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang penuka mana bang? Pulau 8. Saya dengar cerita Palung 8 ni nak ke bang. Ya betul. Lepas tu tanda dia belum keluar lah. Saya dengar. Betul. Tapi yang buat tak sadap hati ni, saya dengar kena 50% kena payah potong hutang. Bersetuju tak? Tak setuju lah tu. Sebab? Apa dipotong-potong? Kalau boleh peroka biar dapat penuh. Sebab apa? Sebab dia punca dia hasil kurang. Kau dulu pokok silap ke? Tak dapat nak nolong je kan. Hasil kurang pendapatan kita kurang. Dia kurang lah mungkin jadilah macam tu. Jadi kita minta pada pihak DG, pengarah Federal supaya jangan potong hutang lah. Ada yang hutang. InsyaAllah. Bagi penuh ke peroka. Okay. Bagaimana pendapat Cik Apuk tentang pemotongan 50% daripada harga kayu getah ni? Bagi pendapat saya tak setujulah. Kan? Sebab dia? Sebab apa, nengok keadaan pokok getah tu datangnya daripada Feda. Kalau dia nak potong pokok yang tak bagus dihantar dekat kita, jadi kita yang menanggung hutang tu. Minta hutang tu dilupus. Hutang tu tak payah dipotongkan dah. Minta duit kayu tu tak perlu dipotong lah. Penuh, bayar penuh. Okey, jadi kita tujukan video ni kepada DG Felda, pengurusi Felda, lepas tu pengurusi gabungan kebangsaan kan. Biar dia minta lah supaya hutang ni tak perlu dipotong lah. Masalah ni bukan masalah peroka. Masalah ni datang daripada Feda. Dia yang keluarkan benih, dia yang keluarkan patutnya. Yang menanggung tu peneroka. Jadi tak sepatut je lah buat macam tu. Okey. Terima kasih. Ya, sama. Dihantar sini. Kalau 20 ribu